Assalamualaikum, selamat datang ke channel Bola Alik. Alright gang, untuk video pada kali ni aku nak buat reaction game di antara pasukan Penang bertemu dengan pasukan Negeri Sembilan. Aku tak nak lah orang mengata aku kena team kau sendiri kalau kau tak ada update video. Ada gang, korang kena bagi aku masa untuk bertendang sikit. So hari ni barulah berkesempatan kan, dah ada semangat balik. So kita barulah boleh release video. Okay, game tempoh hari Negeri Sembilan kalah tau dengan pasukan Penang dengan jaringan 2-1. So gang, tak nak cakap banyak lagi lah, tanpa melengahkan masa lagi. Jom kita layan game dulu, tengok macam mana. Let's go. Alright, ini dia pertemuan di antara pasukan Penang bertemu dengan pasukan Negeri Sembilan saingan Liga Super Malaysia minggu yang ke-7. Liga Super Negeri Sembilan mood away gang. Oh, cari sesuatu. Asyik baik Mat, asyik baik Mat. Aku rasa diorang dah cut sikit lah highlight. Sebab awal-awal minit perlawanan tu Negeri Sembilan memang mengasak ada 1-2 peluang. Ada 1 peluang aku rasa daripada Motika. Kali ni highlight ni tak tunjuk lah. Perlahan untuk mencari Cece Kipre. Yang menjadi penyelamat adalah Luis Enrique. Luis, mantap. Dia bola set piece daripada pasukan Penang. Oh, tak ada orang kat belakang. Menghasilkan jaringan yang pertama. Korang tahu tak, ini gol yang pertama Teacher Kipre dalam saingan Liga Super Malaysia. Satu set piece mudah dari Charles Wendell mencari Stefano Bruno. Kemudiannya disudahkan. Gembira nampaknya penyokong-penyokong Penang meraihkan jaringan yang pertama daripada Teacher Kipre tu tadi. Hasil daripada bola set piece geng. Zainal ke Arya Rashid tadi. Sekejap. Di bahagian tengah. Namun Charles Wenzahal. Oh, Zainal mencari posisi. Kaki tak dapat nak capai bola tu tadi. Dapat dekat Teacher Kipre pula untuk melakukan setup. Gol yang pertama untuk Penang geng. Masuk agensi daripada Negeri Sembilan. Motika. Aduh mat. Korang tahu tak, ini adalah agensi daripada pasukan Negeri Sembilan tau. Selepas terkena sebiji tadi tau. Patut ini adalah jaringan. Patut dah 1 sama tadi. Wih, jarang Motika ke bulan tau bola dia. Peluang memang dah terbuka tadi. Just tapping tadi, tapi mungkin silap kena kaki dia, tang lain pula kena koteng ke kena mana tadi aku tak tahu kan. Lambung tinggi pula Mat. Itu dah cantik dah Selvan punya bola tu, nampak? Alamak. Menerusi satu. Ini paling sayang lagi, peluang yang paling sayang lah, tak dapat nak convert. Namun pengakhiran dari Jovan Motika tidak menemui mulut gol. Memang kecewa lah. Dia sendiri pun kecewa. Kenapa bola tu tak nak masuk sebenarnya. Peluang untuk Pratiro. Susulan masih lagi dalam permainan. Kali ini Penang terlepas dari Danilo Sipovac. Bermula dengan Jose Pratira. Gila-gila Mat, Penang datang. Namun kembali dikejar. Aku boleh cakap Negeri Sembilan punya game mula-mula starting tu je, mula-mula kick off tu je, itu memang Negeri Sembilan tekan pasukan Penang. Tengok macam ada harapan sikit Lepas daripada tu tak ada Mat. Oleh Cece Kipre. Game milik Penang sebenarnya. Kaki Danilo Sipovac. Tiba-tiba Negeri Sembilan tu hilang sengat, kau tahu tak? Lama. Cantik dorongan untuk Charles Wenzahal. Penang memburu jaringan yang kedua. Namun baik offside tau. Offside. Nasib baik offside tau. Satu pembinaan serangan yang begitu baik membabit. Cantik lorongan daripada siapa tadi OJ Potria. Bola daripada Adib. Namun through ball yang begitu baik dari
Jose Protera untuk mencari OJ. Charles Bekas pemain Wazahal. Kelantan United Player daripada Filipin. Aku pun perasan sebenarnya dia dekat Penang. Cik baik tak gol kan? Ini bola offside. Kedudukan itu offside untuk kekal dengan 1-0. Adib memulakan pergerakan di bahagian bawah. Okey, dah masuk separuh masa kedua geng. Cari Cece Kipre, lepas dari Cece Kipre. Ya Penyokong Penang yang mana tak turun game pada kali ni rugi lah. Sebab ini adalah kemenangan pertama Penang, kau tahu tak? Itu dah serangan daripada Penang. Kipre. Lempatan dan itu dia gol kedua. Kali ini turning yang sempurna dari Cece Kipre. 2-0 Mat, 2-0 Mat. Tu dia kegembiraan nampaknya daripada penyokong-penyokong Penang. Cece Kipre 2 gol geng dalam satu perlawanan. Tadi gol yang pertama adalah gol pembukaan di dalam saingan Liga Super Malaysia. Dan dapat lagi sebiji, 2 biji Mat. 2 biji terus Sebenarnya gol ni aku tak dapat tengok itu lagi. Aku layan live game ni masa tu. Habis baru masa pertama aku menghilang sekejap. Aku mengharapkan bila aku datang balik dekat depan TV, Negeri Sembilan dah leading ke, Negeri Sembilan dah orang kata samakan kedudukan. Sekali aku datang balik 2-0. Sebab tu aku tak dapat tengok game ni. Tengok gol ni. Cece Kipre punya skor lagi. Walaupun macam mana tak boleh hentikan. Aidil. Separuh masa yang kedua ini. Ni sebenarnya ada buat pertukaran pertahanan geng di separuh masa kedua ni, di bahagian pertahanan. Aidil ibu masuk Olomo. Kawalan pemain pertahanan Negeri Sembilan. Lihat bagaimana turning ini. Satu lepas ledakan menarik. bahaya Kipre ni kalau lepaskan dia kan. Aidil Zalani. 2-0. Hujung-hujung minit permainan ni Negeri Sembilan baru nak mengasak balik kan. Nampak ada sedikit harapan kan, peluang demi peluang kan. Cuba terus tetapi dia terjatuh. Dengan kemasukannya Mio Lukman Hakim. Ada sedikit percaturan daripada Nizam Jamil. Tapi itulah tak jadi kan. Tak jadi kak. Bila main away ni pintu gawang gol tu kira macam tak jumpa tau. Tak nampak tau. Namun terjatuh. Pemain Penang bertahan dari Hakimi. Disahkan jaringan tersebut tetapi offside. Offside katanya geng. Di minit-minit akhir ni geng. Gol ni sebenarnya tidak dikira. Aku pun agak confused sikit. VR mungkin akan menjadi sebab dia nak checking penyelesaian. Nak checking sebenarnya penalti kalau tak silap aku. Bola terkena tangan. Sebab sebelum tu bola tu singgah tangan dulu tau. Ni tangan tu. Yang didakwa bola terkena tangan. Tapi dia checking offside. Friday Opilo. Tapi dia checking gol. Gol ni, gol daripada Luis ni. Jadi isyarat dari Razlan. Offside dia kata. Disahkan jaringan tersebut. Entahlah, benda dah lepas kan. Tapi tidak. Gol di slow kan. Jaringan tersebut tidak disahkan. Dia Lokman tengok kedudukan tu tadi. Leren terus ke atas. Luis Harry Kane offside. Semuanya menantikan. Aku mati-mati sebab dia ulang banyak kali dekat ni yang kena tangan tu. Ingat nak bagi penalti kan. Masih bertahan. Untuk Negeri Sembilan terus mencari 6 minit masa tambahan Mat. Kalau nak ikutkan dekat sini dah tamat masa dah lebih daripada 2 minit dah ni. Disebabkan cek VAR tadi kan. Gerakan-gerakan terus diatur. Hakimi Abdullah hantar ke depan. Jovan Motika terlepas dan juga jaringan. Gol geng. Satu gol berjaya juga diraih di penghujung. Obilo dapat juga sebiji geng. Sangat separuh masa yang kedua ini. Tapi memang dah suntuk sangat dah ni. Dah suntuk sangat dah. Bersiap sedia untuk meraih kemenangan 2-0. Onggol cantik antara lintas daripada Hakimi Abdullah tadi. Khairul Azad. Obilo skor tadi pakai apa tadi tu? Serangan balas yang dilakukan. Jaringan yang disempurnakan oleh Joseph. Cantik gol on gol Obilo tadi. Pengesahannya. So
Ketiga-tiga jaringan yang terhasil dekat Sedu Madaraya ni gol daripada pasukan Penang, gang. Nampak? Oh, kena perut dia tadi. Untuk Wan Rohaimi. Kena perut dia tadi, gang. Penyokong Haria Penang Haria meraihkan kemenangan pertama. Jadi kemenangan pertama untuk pasukan Penang, gang. Mantap Penang. Right, tamat perlawanan. Tu dia Abang Hang. Tercedok mat dekat Penang. Itu harinya nyari hegat tercedok dekat Penang juga. Tapi lawan Migration lah. Nasib baik dapat collect satu mata itu hari. Kali ni memang tak boleh nak buat apa kan. Penang menang pada kali ni dengan jaringan 2-1, gang. So ini adalah kemenangan pertama buat pasukan Penang dalam saingan Liga Super Malaysia. Minggu yang ke-7 baru jumpa kemenangan yang pertama diorang bertemu dengan pasukan Negeri Sembilan. Kenapa bertemu dengan Negeri Sembilan baru korang nak menang? Kan? Cubalah cari tim lain. So, kalau kita tengok daripada statistik Negeri Sembilan memang tak ada rekod yang baik geng. Time game away kan. Bak kata orang sekarang ni ramai aku baca-baca komen kan. Negeri Sembilan dekat home macam harimau. Kan? Bila dekat away macam kucing. Sure betul. Tapi itulah hakikatnya Aku tak tahu kenapa tak menjadi gila bila main away. First game tadi lawan JDT tu memang tak boleh nak cakap apa lah kan. Tapi walaupun kalah itu hari, game cantik. Second game away Piala FA lawan dengan PDRM, tercedok mat. Tercedok kan PDRM tu kan. Dan game yang seterusnya, game Liga Super lawan dengan Immigration, nyari-nyari tercedok tapi dapat collect jugalah satu mata kan. Peluang sebenarnya lawan Immigration itu hari juga, collect 3 mata. Kali ni bertemu dengan pasukan Penang yang kita tahu yang pasukan Penang ni berada dalam orang kata keadaan performa yang tak berapa nak baik. Sepatutnya 3 mata, gang. Ya, aku tahu pasukan Penang ada kaki juga. And aku kadang ada baca komen korang kan. Ingat tak ada kaki je diorang ada ke? Diorang ada kaki. Tapi itulah yang aku cakap, diorang ni dalam performa yang tak berapa nak baik. Sepatutnya bertemu dengan pasukan Penang ni, Negeri Sembilan kena collect 3 mata lah kan. Tapi itulah nak buat macam mana. Masih orang kata apa, body ke apa aku tak tahu lah kan. Main away ni memang tak menjadi langsung Apa yang aku nampak game tempoh hari, orang kata confident agak kurang sikit kan. Tiba-tiba passing tak sampai, passing tak tepat kan. Semua benda tak jadi senang cerita kan. Aku pun tak tahu apa masalah. Bila time main dekat home, lain macam serius aku cakap, lain macam confident level dia kan. Hantaran-hantaran bola dia kan, memang ngam-ngam, cun-cun apa semua kan. Memang cantik belaka kan. Mungkin ni lah kan, disebabkan penyokong-penyokong Negeri Sembilan jugalah membanjiri kan, 20,000 ke atas kan. So player-player tak nak mengapakan korang lah kan. Semangat dia orang lain lah main dekat home. So mungkinkah apabila kita bertandang dekat away, fan-fan Negeri Sembilan kena penuhkan stadium dekat away tu, gang. Baru semangat dia orang lain macam nak menang game away. So satu kerugian untuk pasukan Negeri Sembilan tak dapat nak collect 3 mata, tak dapat nak konsisten untuk kemenangan kan. Biasalah orang pun ada orang cakap kan, adat perlawanan lah, ada menang ada kalah. Ini ayat penyedapkan hati kan. So untuk video pada kali ni aku rasa cukup sampai di sini saja. Bertemu lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.